Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari Ahad, hari ini 22 hari bulan Jun. Saya masih berada lagi di Sri Iskandar Perak Darul Ridwan. Nak bercerita sedikit tentang adab-adab kita menziarahi orang-orang yang sedang sakit ataupun terlantar di hospital ataupun di rumah mereka lah. Daripada Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang menziarahi saudaranya yang sedang sakit dan memberikan kebaikan kepada mereka ataupun beliau dan menziarahi kerana Allah Ta'ala, maka mereka menyediakan diri mereka itu, orang yang menziarah itu, salah satu tempat di dalam syurga, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara, adab-adab bagaimana kita ni ingin menziarahi saudara mara kita ataupun rakan-rakan kita yang sedang sakit, yang sedang mungkin terlantar, bedridden di rumah ataupun di hospital. Okey, yang pertamanya saya ada buat nota sikit kat sini. Pilihlah masa yang sesuai untuk datang ziarah. Janganlah datang waktu malam. Janganlah datang waktu memang orang tu sedang berehat ataupun sedang menerima rawatan. Okey, itu yang pertama. Pilih masa yang sesuai. Dan yang kedua adalah tidak berlama-lama. Kita janganlah nak duduk sana berjam-jam. Kawan kita, saudara kita sedang sakit, dan kita janganlah duduk nak berborak. Ini pun satu lagi, janganlah kita banyak bercakap dan banyak bertanya kepada orang yang sakit tersebut. Mereka sedang sakit, tahulah mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan kita, kan. Jangan kita berbanyakkan soalan lah, nak ni sakit apa, bila kenanya, dah makan ubat ke belum. Elakkan perkara-perkara begitu. So tak payah datang lama-lama sangat. Okey, dan yang seterusnya adalah kita menundukkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang boleh membuatkan keaiban. Okey, kadang-kadang rakan kita, saudara kita tu sakit, dia ada sakit-sakit yang macam gatal-gatal tangan ke apa ke, ataupun ada anggota badannya yang terselak, yang terdedah auratnya. So kita tundukkan pandangan kita, jangan kita berleka-leka dengan nak memandang ke arah tersebut. Seterusnya adalah kita sentiasa berdoa. Kita berdoa, kita melihat rakan-rakan kita tu, kita berdoalah bersama-sama dengan saudara mara yang lain, sesiapa yang ada tu, berdoa untuk kesejahteraan, untuk kesembuhan yang segera kepada si sakit, insya-Allah. Assalamualaikum.